Tercium isteri? Tercium isteri. Tercium. Betul juga. Terima kasih ya Allah atas bulan ini. Ramadan suci tetaplah di hati. Kalau kita setengah jalan puasa, kerana sakit perut ke, sakit apa-apa ke, sakit sekugut ke, sakit jiwa ke, sakit hati ke, termaki ke, dan batal tak puasa kita? Kalau kita cakap sebatas sekadar sakit aja tak batal. Namun of course depending on kita yang sakit tu macam mana yang teruk. Kalau memang terlalu teruk sakitnya, kalau kita perlu nak batal, that means you need to stop, perlu makan ubat, dipersilakan. Cuma kita kena ingatlah berapa hari yang kita tinggalkan, lepas tu kita qada lepas bulan puasa. Tapi kalau kita termaki dan sebagainya mungkin akan mengurangkan pahala kita, tapi not to the extent that kita membatalkan puasa tersebutlah. So yang penting kita pun nak ajar bahawa Islam pun tak galakkan untuk kita menzalimi, menganiaya diri kita, dah teruk sangat sakit, dah nak pingsan, dah nak muntah dan sebagainya. Better pun highly encourage untuk menjaga kesihatan dan membatalkan puasa kita dan bayar balik selepas Ramadan. InsyaAllah. Apa yang boleh batalkan puasa kita? Okay. Dan kita betul sangat menarik sebab kita nak take note. So kita go back to the definition. The basic thing about puasa adalah menahan diri daripada makan dan minum daripada subuh hingga ke maghrib. So apa-apa yang membuat kita makan dan membuat kita minum, itu terus straight away membatalkan puasa. Itu secara zahir lah, secara on surface value. Kalau kita memasukkan air, minuman dalam rongga, any part of our rongga pun akan membatalkan puasa. Bersetubuh suami dan isteri atau bukan suami dan isteri pun akan membatalkan puasa juga. Akan kena bayar balik. Tercium isteri? Tercium isteri. Tercium. Juga. Kita kalau boleh kita elakkan perkara ini semua sebab normally orang kalau tercium isteri kita mesti ada syahwat dan sebagainya. Dia akan leads to perkara-perkara yang mungkin intimasi ataupun persetubuh antara satu suami dan isteri tu kita elakkan pada siang hari. Pada malam hari tak ada masalah. So siang hari tu, dan dia punya bukan balasan lah, maksudnya macam mana kita nak bayar balik kalau suami isteri intimasi pada siang hari is actually to either lepaskan hamba atau puasa 2 bulan berturut-turut for husband ataupun memberi makan kepada fakir miskin selama 60 hari. So it's not easy. It's not just bayar balik aku 1 hari je lah pasal aku lepas puasa, tak. Dia punya cara bayar balik dia different. I see. So to be safe, elakkan all together lah. Since kita pun berbual pasal batal, elakkan. So one of the thing macam mana kita nak completekan juga kita punya bulan puasa adalah kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. So antara pahala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang memberi makan pada orang yang berbuka puasa, dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang berbuka tersebut. So kalau kita ni berkelebihan, berkemampuan, kita every single day kita boleh plan nak derma kat masjid, nak derma kat kawan, nak beri makan, order. Sekarang lagi boleh order anytime, Grab, orderkan kawan, orderkan mak. Kalau kita ni semua untuk mengkompletkan pahala puasa kita. Walaupun kita puasa, kita nak tambahkan. So memberi makan kepada orang lain waktu bulan Ramadan. Fajar menyapa dengan lembutnya, membasuh jiwa yang dahaga cinta. 30 hari kita kembali mengetuk pintu Ar-Rahman suci. Bukan sekadar menahan lapar, tapi hati yang ingin bersabar. Di malam yang lebih indah dari 1000 bulan, kitab suci turun membawa pedoman kalam ilahi, penyejuk di dalam sanubari, menuntun langkah kita kembali fitri. Ramadan, bulan penuh ampunan, tangan di atas kita ulurkan kebaikan. setiap derap langkah hanyalah karena Allah, Mengejar pahala di setiap lelah yang berkah.
terhapus. Sujud yang panjang di keheningan malam, membisikkan doa bagi seluruh alam. Setiap butir tasbih yang kita ucapkan menjadi tabungan di hari kemudian. Lailatul Qadar yang kita nantikan, dalam iktikaf hati yang penuh kerinduan. Tinggalkan dunia sejenak saja. Hanya ada hamba dan Sang Pencipta. Ramadan, Bulan penuh ampunan. tangan di atas kita ulurkan kebaikan. Setiap gerak langkah hanyalah karena Allah. Mengejar pahala di setiap lelah yang berkah. Di penghujung hari doa dipanjatkan. Semoga amalan tak sia-sia tertelan. Terima kasih ya Allah atas bulan ini. Ramadan suci tetaplah di